sampai hati. Dah dia wish. Orang cakap kalau yang berbulu ni nafsu dia tinggi. Ada ni, ada ya, yalah. Aku tak kawan dengan orang normal. Polis lah Aus. Kita ada buat silap ke? Aku dapat ni tengok aku lalu depan diorang tengok Ni kat sana nanti mau bilang yes. Ini saja. Aku ni jejaka yang slay. Saya target FYP benda tu. Hai semua, Assalamualaikum. What's up netizen? Assalamualaikum semua. Okay guys, so hari ni saya sekarang ni tengah on the way nak pergi ambil daus baju. Disebabkan semalam birthday dia, saya tak wish apa-apa pun dekat dia lagi. Memang saya sengaja. So sekarang ni saya on the way nak pergi ambil dia. Saya cakap saya nak bawa dia pergi somewhere. So hari ni saya nak bawa dia pergi beli hadiah dia. Saya target perfume lah. Saya kena bagi sama rata macam saya kena bagi sama rata. Macam contoh saya belikan AI lain harga sekian-sekian. So yang lain pun kena dapat harga sekian-sekian juga. Ada lebih kurang macam tu lah. Tapi sebabkan Daus ni dengan saya agak rapat juga. Walaupun dia baru lagi dalam AI, tapi saya ngam dengan dia satu kepala. So sekarang ni ada dua surprise. Dia tak tahu saya nak bawa dia pergi mana. So saya nak bawa dia pergi pavilion cari hadiah dia. Dan juga saya akan bawa dia pergi kedai makan yang high end. Macam tu. Sekejap lah, isi minyak dulu kejap. Okay, kita nak ambil inches kita. Itu dia kedatangan YB Inches. Yahoo! Okay, hari ni kita pergi mana bestie? Cuba katakan nak pergi mana? Hari ni Semalam hari apa? oh, birthdayku. Oh, kamu mau belanja? Yelah, kau tak perasan ke aku tak wish kau semalam? Ya, sebenarnya kan aku bilang kan sampai hati. Dah dia wish-wishnya aku. Aku sangka di call tu mau wish tu. Dia bilang, tak apalah kalau tak boleh jawab aku chat. Kak, hari ni birthday saya. Lain juga kan. Dia macam ni, kalau kau nampak kan kalau aku wish orang tu awal, maksudnya aku tak sempat nak belikan dia hadiah ke ataupun aku busy ke apa. Tapi sebab hari ni aku dah memang plan. Aku freekan diri aku untuk kau punya birthday. Tanya Nana. Freekan diri, tak harunya. So hari ni aku nak bawa kau pergi pilih hadiah birthday kau. And aku nak bawa kau pergi somewhere lah. Aku dah arrange semua. Ya ke? Iyalah. Hari ni berapa hari bulan? 13 hari bulan. 13 hari bulan. Semalam 12 hari bulan birthday kau. 12 hari bulan 2. Comel Ya, 12 hari bulan 2. Hari ni pun ada talent AI birthday lagi. Siapa? Capik. Jadi kakak belikan dia dumbbell. Dumbbell bukan dumbbell. Oh, dumbbell yang 100 kilo terus. Dia macam ni, akak jenis yang sama rata lah kan. Cuma kalau orang tu rapat dia macam lebih sikit. Macam tu. Kalau orang tu tak berapa rapat, kita still juga beli. Cuma tak adalah macam seberapa sangat. Macam tu. Sebab lately kan Aus, akak nampak kau macam menyendiri. Akak nampak kau macam lain. Dia tak, mana bestie aku yang sebelum masuk ni tu dia macam lain tau. So hari ni kita nak berborak-borak. Ada yang dalam kamera, ada yang tak. So nak tahu apa masalah apa semua. So kita apa-apa kita boleh share kan. Cuma hari ni kita luangkan masa bersama untuk birthday kau. Walaupun birthday kau semalam. By the way, happy belated birthday Aus. Thank you Kak. Aku dah minta izin suami aku, boleh tak nak ni dengan Aus? Abang kata pergilah. Daus pun tu tengah menyendiri tadi kat office tu. Yang aku call dia tu nak cakap dengan kau. Sebab kau tak angkat call aku. Tak, tadi tu aku dalam bilik karaoke. Sorang-sorang? Enggak lah, dengan ramai-ramai juga. Cuma kan ada ni, ada ya. Yalah. Mau cakap susah. Okay, tak apa. Itu off camera. Itu off camera, okay? So, jom kita pergi ke pavilion. Kita cari hadiah untuk Daus. Pavilion no. Ya. Dah IOI, aku dah bosan dah IOI sebenarnya. Asyik-asyik buka AI pun dah IOI. Dah bosan dah. Kalau tak aku tak pakai macam ni. Dia ikut kalau pergi tempat yang macam dekat, aku pakai beg murah sikit. Yang ni. Oh ya. Apa namanya ni Kak? Hermes kah? Hermes. Lepas tak buka lagi tau dia punya God. Ni tau.
So jom kita cari hadiah untuk birthday Daus. Jom. Okay? Okay bestie, kita dah sampai. Yes. Kita sekarang parking dekat Star Hill. Oh, ini betul Star parking Hill. apa nama ni kak? Ini valet. Oh, valet. Kau pernah parking valet? Dengar. Aina pernah hari tu aku bilang kan kenapa Aina aku parking kereta paling depan ni. Bukannya biasa kan kalau aku kan bawa kereta kan parking di bawah-bawah basement. Oh kalau begini berapa nak dibayar? Mahal sikit lah. Yang ni RM50. Ini? Ni RM50 sebab dekat Star Hill. Oh parking je 50. Weh. Valet dia ada yang valet murah sikit. Kalau dekat PV RM40 kalau tak silap aku. Kalau kat sini RM50. Okay Aus. So sebelum tu kau kena cakap dekat aku brand apa. Okay sebenarnya aku cakap gini lah. Aku sebenarnya nak belikan kau perfume. Okay. Dengan belanja baju. Tengoklah baju apa, tengok keadaan. Okay. Cumanya perfume tu kau kena cakap dekat aku dulu kau nak brand apa. Brand apa ya? LV ke, Hermes ke, Celine ke, Gucci ke, apa ke? Okay, sebenarnya aku tak tahu lah mana-mana je sebenarnya. Okay, cuma aku pernah Riki Celine punya ni perfume. Celine lah. Macam aku pakai ke ataupun lain? Oh, aku pakai Celine juga. Aku pakai 2 Celine dan 1 LV. Aku gabungkan 3. Sebab tu bau aku macam lain sikit. Nice. So, Celine tak apa macam ni. Kalau kau tak tahu yang mana, kau tak ingat yang mana, kita pergi sana, kita buat video sana, kau try je satu persatu. Okay, boleh? Okay? Alright. So, lepas je ini akan ada surprise lagi satu untuk kau. Ya ke? Tapi bukan dekat area sini, kita pergi dekat tempat lain. Thank you. Okay, jom. Alright, jom. Tapi kau kena slay tau. Jangan serius sangat tau. Okay, boleh. Aku nak daus yang macam ni. Aku tak nak daus yang serius. Okay, yang slay. Ingat Aus, aku boleh rapat dengan kau sebab kau gila. Ya. Aku tak kawan dengan orang normal. Aku tak suka orang yang normal. Polis lah Aus. Kita ada buat silap ke? Wait, semua tu kat ini. Mana? Antara 3 tu yang mana? Aku rasa yang ini tengah-tengah tu macam Harry. Macam Harry Yo. Tapi laki aku lagi handsome lah. Sorry Okay dah, jom Nana, jom. Oh, saya bersama dengan PA saya ni ada. Okay, jom Aus. Lepas ni aku bawa kau pergi tempat yang best. And aku rasa kau tak pernah pergi tempat tu. Ya. And aku book juga private room juga. Book private room hanya untuk kita sahaja. Ya. Oh my god. Okay, so jom kita cari hadiah untuk Daus. Kau jatuh di bawah. Pilih-pilih Dah lah, cancel dah. Hai. Tengah record. Apa tu bang? Apa tu? Oh, goodies. Apa dalam tu? Oh, ni apa? Event apa ni? Oh, ada event lah. Ya. Kelas tau Kak Bella. Bukan sahaja orang-orang biasa. Polis, JPJ, bomba. Lepas ni kalau ada peguam pun kenal dia. Ni macam. Oh, ada event lah Aus Chinese New Year kat sana. Oh, banyak abang-abang polis. Oh yeah. Nak try ke? Kita nak tengok sekali ke? No, dah tahu. Dah tahu mau tengok sekali kot. Sibuk je kan nak tengok sekali kan? Oh, ini geng-geng polis, geng-geng pejabat awam ni. Banyak goodies. Tapi kita tak dapat apa goodies. Kenapa orang tak bagi Tak dapat apa goodies. Kak, aku dapat ni tengok Aku lalu depan dorang tengok Tak dapat Aus, tak dapat. 2, 3, hello. Di sana. Jadi kan di sana, di sana, di sana. Tak dapat Aus. Tak dapat. Tak dapat. Dengarkan dulu. Ya. Hai. Tak dapat langsung. Daus. Hai. Kita di sini. Oh. Sini. Dengan si Daus Okay, tak? jom.
Okey, orang Sabah ke? Oh, okey. Oh, okey. Okey, bye. Bye. Jom kita pergi Celine. Kita suruh Aus pilih perfume mana yang dia nak. Let's go. Kak, cuba tengok depan ni. Tua-tua gitu pun Ada duit. paper bag dia Gucci. Wow. Pergilah try. Cuba. Bongok lah Aus stop. Hello, ke sana nanti mau bilang yes. Sebab nanti aku pergi tapi sana. Tapi sana. Weh, awkward gila weh. Tidak layan aku. Ya. Ya. Tengok tu. Semua kenal dia. Semua kenal kau jugalah. Bawa. Nasib baik dia tak try Tadi orang tadi tu. Boleh sumpah, selamba dia call. Gucci apa semua. Tak apa Aus, sama je kita nak pergi beli Celine. Biasa kalau di sini ada jodoh ni. Tiada pun yang try aku. Yo. Memang aku tak laku banyak. Bukan, kau lupa pakai cantik-cantik hari Ya. ni. Tak berapa cantik sangat Tak kau berapa pakai. cantik hari ni. Kalau kau pakai dress tadi. Sebab tu tadi aku tanya, kau pakai baju apa? Siapa tak gambar lagi weh? Ha. Akak pernah terfikirkah dulu-dulu akak memang berasal daripada keluarga apa yang memang susahkah, sederhana atau memang jenis yang memang mampu? Sederhana. Oh. Hai. Hai. Okey. Ada bagi Milo Ice Pink satu? Tidak. Oh. Awak dia nak cari perfume. Tapi bagi dia try semua perfume, tengok mana yang dia suka. Boleh tolong sekejap sebab sekarang ni kita ada 6 je. Mana berapa banyak? 12 actually. Mana berapa banyak? Usually kita akan show yang best. Okey. Letak semua sekali. Okay. Thank you. Saja je datang sini nak order ayam gepuk 2. Milo Ice dengan lemon tea. Oh, dia memang mahal ni kan dari harga sini. Actually Celine dikira macam okey lagi harga dia. Oh ya. Okey lagi ada macam, tapi Gucci lagi murah daripada Celine. Oh ya. Yes, YSL lagi murah sikit daripada Celine. Oh. Itulah. So awak nak perfume apa tadi? Itu kan. Yang tu mungkin dalam belas ribu. Yang tu berapa? 19? 15 eh? 15. Masya Allah. Aku tak suka perfume yang Tengok sweet. tanganmu. Banyaknya bulu. Nice. Ada orang cakap kalau yang berbulu ni nafsu dia tinggi. Bukan nafsu yang berhubungan ni, bukan itu lah. Nafsu kan itulah bukti dia. Nafsu kan banyak jenis kan. Sedap Susun loh. ni ada 1, 2, Oh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dan Aus pilih mana? Ini reptile. Reptile. Ya. Lama dia lagi sedap, dia lagi masak. Ini kan reptile, aku pula mamalia. Namlah reptile. Mamalia yang exotic Jadi, susah dikawal. Betul. Jujur aku mau tanya. Ini kan jepit rambut. Ya. Berapa harganya? 2,300. Ini saja. Ya. Kau pakai apa no 2,000 di kepala kau? Ini kalau hilang, kau menangis lah kau 2,000. Bukan hilang, patah. Tak, dia emas kah? Bukan. Allahu Akbar. It's about brand. Brand. Ada lagi banyak design sebenarnya kalau kat sana. Wow, bestnya. Dia tengok brand lah. Sini okey Kan? je. Kan? Betul, diikut orang sebenarnya. Ni black tie pun, ini pun sedap juga. Black tie Ya ni, kah? yes, dia karakter macam boss macam tu. Kalau black tie. Oh ya, dia quite strong. Tapi sedap lah bau dia. Tapi lama-lama dia macam sweet sikit. Ya kah? Dia tone down. Tak sweet, dia fresh. Aku suka fresh. Kalau itu sudah ni, aku kena cari karakter aku kan, aku rasa ni. Black tie. Yes, aku rasa black tie. Dia macam karakter macam boss-boss macam tu. Dia ada taste. Dia macam luxury lah. Yes, dia luxury punya bau. Aku ni jejaka yang slay. Jejaka slim. Dia ada tu karakter lah. Faham. Macam tu. Pagi ni. Lagi lama. Ni macam mana buka gini kan? Kau jangan malu kat aku ketuk kau kan? Ini first time aku pergi butik di bagi air. Biasanya kalau pergi butik-butik begini orang tengok apa budak ni datang ni. Berapa ml? 100 ml. 100 berapa? 100 1450. 100 je lah sebab senang naik flight. 100 1450. 100 lah. 1450.
acah-acah sopan lah minum duduk. Oh. Saya target FYP benda tu. Lepas tu kan boleh ke macam apa ni? Untuk macam birthday. Sebenarnya birthday dia. Birthday tapi aku. Kan? aku rasa sedap ni lagi daripada Bagi tahu dia, kasih balik lah tu bilang inilah. ambil yang ni. Yang ni sedap. Yang sedap. Yang ni sedap. Sedap. Macam mau gigit dia. Kita ni guys, kalau nak pilih perfume, jangan pilih perfume yang sama bau dengan orang. Betul. Kita kena ada karakter. Setiap perfume, setiap bau dia, semua ada karakter. So ikut korang nak karakter macam mana. And kalau boleh korang kena jadi seorang yang unik. Jangan sama dengan orang. Sedap bau dia. Kan? Aku suka ni, sumpah aku suka daripada Black Tie. 200 berapa? Boleh je lah aku. 2150. Boleh je kot. Okey je lah. Tengok beza dia punya ni, besar sangat tak? Cuma tak boleh naik flight lah kalau yang 200 ml tu. Sebab kalau sekarang naik clubbing tu tinggal 200 ml. Naik clubbing. Ikut kau. Mana yang kau nak? Kau pilih. Aku ni memang tiada pendirian lah kot. Bapak besar weh. Besarnya yang tu? Tahan lama, dia sama dengan 100. Ini Besarnya. kalau pecah ni, astaga. Ini boleh pecah kan? Kaca pecah. Soalan Soalan ya pun Allah, bukan plastik bonus. aus. Ini apa anime, baiknya ni. Terima kasih awak. So kita bayar dulu. Berapa? Alamat ni mau isi Tu 450. Saya nak tulis tau. Cantik lah kad dia ni. Wow, cantik gila. Yang cantik gila. Okey, dah settle dah. Hadiah aus untuk birthday dia. Yes. Terima kasih Kak. Susah je. Sebenarnya aku tak nak ni, tak apalah. Tapi okey je. Okay, next kita pergi ke somewhere. Let's go. Oh, ada lagi. Okay, thank you korang. Bye, thank you. Dah settle dah beli hadiah untuk Daus. Alamak, tak tahulah ni kena copyright ke tak. So sekarang ni kita nak pergi cari baju-baju sekejap. Lepas tu barulah kita pergi ke somewhere tu. Oh my god. Thank you Kak. Aus, hujan Aus. Hujan. Hujan Ya weh. Allah. Astaga, habislah makeup ni. Aduh. Oh my god. Kita dah nak pergi ke next tempat pula. Kita dah settle. Aus dia videographer Aus. Fotografer. Nampak kamera tu. Nasib baik kita nak pergi dekat tempat yang tertutup ni. Oh, kita pergi mata tutup kah? Oh. Of course lah. Tapi agak tinggi jugalah. Kau tak gayat kan? Tak, aku kejap. Tinggi. Okey, Jai. Yeah. Let's go, let's go. Jom. Oh, besar badannya. Mana? Oh. Sudah fahamkan sejauh ini ku yang lama di sini. Nampak? Ada background music tau. Okay, Aus. So, tempat yang kita nak pergi ni one of my favourite restaurant. Oh, restoran. Akak suka Nobu dengan Blackbird. So, yang kita nak pergi ni Blackbird dekat Nazar Tower. Oh, yang kakak kasih makan aku tu hari time Abang Hanif di hospital tu Iya. Itu kah? Tapi kini kita pergi makan dekat tempat dia. Yang hari tu, masa Abang Alif masuk hospital tu, itu sebab aku suruh manager dia yang tapau kan. Sebenarnya tak boleh tapau, cuma ada special sikit lah. Mahal itu kan 1,000 lebih. Alah, tak payahlah tanya harga. Tapi yang penting kau order je apa yang kau nak makan, kau try je semua kat situ. Mesti kau akan cakap, bares situ. Favorite Boleh? food kau apa? Favorite food aku, jarang spesifik. Aku lebih kepada kampung-kampung. Tapi sub yang hari tu kakak bagi rasa pun sedap. Okey je. Yang mana satu tu? Yang ada nori tu ke? Yang ada seaweed tu ke? Ya, itu. Okey. Kau Okey, kena Jap. rasa stick dia. Sumpah sedap gila. Makan Steak tak daging-daging kan? stick? Oh, makan je. Makan kan? Kau kena rasa stick dia. The best stick ever in KL. Ya. Abel pun suka kat situ. Aku bawa first time aku bawa Abel. Abel tak cari stick lain kecuali dekat situ je. Wow. Ini bukan promote tau. Dan nak rasa daging, dan nak rasa macam daging-daging korban ke? Tak. Ni sedap gila. Juicy. Kau ni kunyah je terus dah. Oh ya. Ya. Juicy gila. Let's go. Kita pergi ke Blackbird Nazar Tower. Let's go. Nana okey ke?
Okay, kita dah nak sampai dah dekat Nazar Tower. Tapi itulah masalahnya memang jam gila. Dah lebih setengah jam kita orang stuck dekat jam. InsyaAllah. Lapar tak, Aus? Lapar. Oh, itu kan dia punya bangunan. Ya. Tingginya, weh. Tingkat berapa dia, Kak? Tingkat berapa Puluh-puluh. Puluh-puluh lah. Tingkat macam atas sekali. Oh. Betul lah, atas sekali. Betul. Ya Allah, pergi makan daging sampai tingkat paling atas. Kita dah sampai dah dekat Nazar Tower. Tengok tu kereta kita tinggalkan kereta kita tu. Ini parking valet lagi. Ni ke parking valet. Oh, ini tapi murah ni sikit, agak murah RM30. sikit. RM30. Tak, sekarang kita tengah review pasal valet ke? Oh, tak. Daripada tadi kita pasal valet je kan? Untuk parking Syak berapa jam? RM80 sudah. Aku kira tu semua. Okay, so sementara tunggu kereta kita parking, bayar, lepas tu kita naik atas. Juk liftnya. Dia tingkat berapa? Tingkat 50 paling tinggi. Ya. Astaga. Tingkat 50. Kau nak tahu something tak? Hmm. Aku, Alif dengan anak-anak Cik Sita Bibi pernah stuck dekat lift ni. Zup. Jatuh. Ni? Jatuh 2 tingkat macam tu. Lepas tu kita orang stuck lama dekat dalam lift. Oi. Tapi nasib baik orang yang datang selamatkan tu sampai awal. Dia cepat lah, cepat. So, agak seram lah. Masa anak-anak aku dah menangis dah. Ya? Mesti gelap time tu kan? Weh, gelabah gila weh. Tengah ni kan. Zup. Lepas tu dia stuck. Lepas tu orang bukakan daripada luar. Dapat call lah. Kan ada call tu. Okay, jom. Surprise! Wow! 3 orang Syak, Kak. Besarnya Ni mejanya. Rashid plan everything ni tau. Ya, Kak. Terima kasih, Rashid. Kak call dia terus macam dia terus buatkan semua benda Ya ni. Allah, cantiknya. Thank you, Rashid. Thank you so much. Sebenarnya kan actually 5 orang. Cuma 2 orang tu tak dapat nak datang sebab jam sangat. So akak cakap tak yalah. So akak ajak Sophie dengan Aina. Ya? Ya, tapi Aina dia demam panas. Dia tunjuk suhu dia 30 lebih. Ya, dia demam. So kita ni je lah. Kita bertiga je lah. Okay? Hari ni memang hari Daus. Tengok dia nak makan apa hari ni. Rashid boleh tak suggestkan dekat Daus apa yang best dekat sini? Apa yang best di sini? Bella macam biasalah. Kita punya iga bakar. Ikan bakar? Iga. Short rib. Ikan bakar. Terus kita try kita punya barbecue short rib. So kita braise dia dalam 4 ke 6 jam. So daging dia lembut. Lembut gila. Tak ada gigi pun. Ya? Dia juicy. Okay, Bella macam biasa steak. Lepas tu macam biasa nori. Nori 1, 2, 3, 4. 4. Nori 4. Lepas tu apa lagi ada Daus nak? Order je apa-apa. Tak tahu Kak. Apa lagi? Nak makan steak, pasta atau rice? Steak lah. Steak. Steak je. Yang lain? Steak je lah. Sudahlah banyak satu. Steak. Tak banyak lagi. Steak dari kau lah yang mana-mana kau rasa sesuai bibirku ya. Apa? Itu salah Kak. Banyak nanti dah habis. Tak apa. Kita order je. Kita boleh Ellie boleh rasa. Macam tu. Apa ya? Kak kalau order. Dia dah tak order. Jauh. Akak nak apa? Tadi? Nak. Tadi nak. Okay. Apa? Shangri-La. Kat sana lah. Ini pasta. Oh, pasta. Pasta and truffle. Ada caviar tak sini? Caviar ada kalau nak. Nak caviar? Nak Satu bekas tu. Satu bekas. Check dulu. Okey. Caviar yang telur ikan tu kan? Iya. Apa rasanya tu? Nanti rasa lah. Nanti rasa. Itu je lah. Takkan tu je. Iyalah. Ish. Apa lagi Rashid Apa? Yang Bella tak pernah order? Scallop. Scallop. Nak makan scallop. Scallop masak tu macam apa? mana? Yang kerang-kerang tu? Kerang tu, betul. Yang besar tu. Masak apa? Oh, enggak apa. Atas tu ada macam salsa. Sedap. Ya kan? Dia bukan kuih kosong. Dia ada salsa. Aku dah telan Nailio dah ni. Boleh lah. Okay, so kita dah sampai dekat Nazar Tower. So, ni decoration untuk Aus. Yes. Okay, Aus. So, Akak nak tanya. Okay. Ni birthday kau yang keberapa? Birthday yang ke-28 tahun. Okay, so untuk birthday kau untuk tahun ni ataupun boleh tak
kau cakap apa kau rasa, kau niat kau ataupun apa yang belum capai lagi. Macam tu. Okay, untuk birthday kali ni dan untuk tahun ni, sebenarnya impianku aku mau ada rumah sendiri. Lepas tu ada Kan ada rumah sendiri, kau buat rumah untuk orang tua kau? Ya, dekat itu di Sabah. Oh, dekat Maksudnya untuk di KL. sini. Okey. Lepas tu aku mau ada kereta di sini juga. Kereta di Sabah kan ada, kereta di sini kena ada untuk bekerja lah. Lepas tu tak tahu lah kenapa aku selalu bermimpi aku mau jadi orang kaya. Tapi Sebab- kau kira dah ada duit juga, Ya, Aus. ya tahu. Cuma aku rasa macam sebab aku selalu bercita-cita macam kalau kaya kan banyak benda aku boleh buat, banyak benda aku boleh buat, lepas tu banyak benda aku boleh bagi dengan orang, faham tak? Benda begitu bah. Sebab aku rasa aku suka nampak konten-konten orang-orang kaya ni yang jenis bantu-bantu. Aku bilang, bestnya, faham tak? Tapi sekarang pun kau boleh bantu juga. Ya tak, ya tapi aku mau bantu lu dalam komuniti yang lebih besar bah, faham tak? Dalam komuniti yang lebih besar ke apa ke gitu je lah. Lepas tu yang paling penting aku mau sihat-sihat bersama keluarga. Itu paling penting sebenarnya. Betul. Mm-mm. Kesihatan tu penting. Mm. Kalau kesihatan kita tak okey, tak ada Semua apa tu yang kita lumpuh. boleh buat. Semua tu tangguh. So itu apa yang kau boleh capai? Apa lagi kau punya macam bukan ucapan, kau punya macam doa, macam tu. Tahun ni aku mau sebenarnya banyak lah sebenarnya aku mau apa aku cakap ni. Okey. Okey. Aku mau walaupun aku dalam AI, aku still boleh running banyak benda di luar lah. Contoh macam bisnes kah gini. Sebab bisnes ni dia jangka masa yang panjang. Dan aku tahu AI ni dia sangat membantu kalau kau buat bisnes kah ataupun buat sesuatu tu, AI sangat membantu dalam komuniti AI. Sebab itulah dalam target aku tahun ni aku kena ada bisnes yang mungkin sejalan dengan AI, walaupun ada bisnes tapi tidak lupa dengan tanggungjawab dalam AI, begitu. Faham? Itu je lah yang paling besar setakat ni yang aku tengah fikir. Alright, so Aus, by the way, happy birthday untuk Aus Terima yang kasih. ke-28 tahun. Semoga apa yang Aus impikan, doa tercapai. Amin. And satu je yang akak suka pasal karakter diri Aus kan. Aus sama macam akak, suka bantu family. Oh, faham. Dengan family tu memang sebab ada setengah orang dia abaikan family dia, ada setengah orang hubungan tak rapat. Tapi engkau jenis yang utamakan family dulu, utamakan orang sekeliling, macam tu. Betul. So itulah aku bangga dan tak semua mampu buat sebenarnya benda tu. Betul. Banggakan family bukan disebabkan duit sahaja, tapi tengok cara kita jaga parents kita, adik-beradik kita. Walaupun kita ada RM10 tapi tak salah kita bagi RM5 dekat Betul. adik-beradik. Itu yang susah kot orang buat sebenarnya. Tak semua orang boleh buat. Betul tak Nah? Kan? So by the way, happy birthday Aus. So Thank you, Kak. makan sepuas-puasnya. Yes. Thank you so much. Okay. Oh. Kita lupa pakai kita punya selempang lah. Ya, okay, Ya pakai Allah, saya kan penerima anugerah pelajar dekan hari ni. Okay. So Aus pakai sendiri selempang Ya, boleh. Anugerah lelaki paling slay jatuh kepada Daus Bajo. Masya Allah. So kita boleh nampak tu jam tu kat situ tu. Nampak tu. Ui, tak boleh balik lagi. Jam tu Oh. Caviar yang paling mahal. Ini Okay, caviar ni berapa Rashid? Ni 580. 500 telur ikan. Telur ikan station. Ya Allah. So rasa caviar, okay. Kita boleh letak kat atas makanan juga kalau nak. 500 kan? Telur ikan. Banyak telur ikan tongkol tu. Okay, ada a few lagi. Ni favourite. Oh my god. Yeah. Thank you. Sorry. Akak kalau ada untuk akak 3 tau. 3 Ya? set tau. Bukan 1. Thank you. Ada a few lagi belum sampai. Sedap weh. Ni nori Dia crunch. macam tak tahulah rasanya tak pernah dirasa selama 28 tahun aku hidup.
Sedap gila. Ya, sedap gila. Tak tahu macam nak describe tapi sedap. Cuba kita letak caviar dekat atas ni. Macam ni rasa caviar. Dia rasa macam masam-masam macam tu kan. Masin gitu. Macam air laut. Dia rasa air laut. Tapi caviar yang ni sedap. Macam berlemak-lemak kan? Yes, caviar ni sumpah sedap gila. Wow. Tak tahu orang kena ke tak tekak. Tapi sumpah sedap gila. Rasa caviar. Comot lah. Nak nangis. Perfect lah rasanya. Kan? Dia punya combination tu perfect. Kan? Kalau kita buat sendiri boleh, tapi dia ada secret recipe dia. Thank you. Dan ni kau kena cuba juga. Ni aglio olio truffle. Sedap. Truffle mahal kan? Sayang, awak ambil ni sayang. Okay, ni kita terus ngap gitu. Bismillah. Sedap kan? Happy birthday, Thank you Kak. Thank you semua. Happy birthday yang Oh my ke-28. Happy birthday Aus. Oh comel. Yang bawa pula handsome. Hai, tumpah-tumpah dah. Dah tertumpah dah. Nampak sangat awak blushing dengan saya. Thank you so Oh my much. God, thank you. Rashid. Oh Okay, my God. Aus. Ini last dessert untuk Aus. Aus blow the candle. 1, 2, 3. Yes, thank you Kak. You're welcome. Oh my Tak boleh nak God. potong kek, kena makan je. Ya. Semua dessert dekat sini pampai. Ini macam penuh betul seperutku ni. Tapi ini macam tertarik. Bye, Aus. terima kasih Kak. Okay. Masih rasa lagi daging-daging tadi ni. Ada sisa lagi aku nak buang. Walaupun kenyang gila tapi terpaksa kan. Gila weh. Okay, Aus, bye. Terima kasih. Bye. Okay guys, so dah malam dah ni. Dah pukul 8. Baru je hantar Daus balik. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dia pun happy. And untuk birthday race tak sempat tadi nak belikan hadiah sebab rushing. Kita set appointment dekat Blackbird tu pukul 6. And then masa tu dekat pavilion dah pukul 5.30. So tak sempat dengan jam apa semua. Untuk birthday race, Aris kalau Aris tengok video ni, nanti Alung belikan hadiah untuk Aris, okay? And Alung jumpa Aris dengan Ju dekat rumah. Okay, alright semua, thank you for watching my YouTube video. Jangan lupa subscribe, komen yang paling penting, okay? And add the FYP juga. Okay semua, Assalamualaikum, bye.